Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi dalam rancangan podcast apa tu. Baiklah, podcast kita pada kali ini saya rasa kita bakal membincangkan isu yang tak asing lagi bagi saya. Tapi isu ni lari sikit lah daripada isu pendidikan. Dan isu yang pernah kita bincangkan itu isu pendidikan, isu kesihatan. Jadi pada kali ini kita bakal membincangkan isu yang hangat, saya rasakan. Yang bakal kita bincangkan, saya rasa. Sebab isu yang kita pilih iaitu isu sampah kita, tanggungjawab siapa. Jadi sebelum itu, saya Firdaus, iaitu selaku host pada podcast kali ini. Dan kita bersama dua panel jemputan kita yang tidak asing lagi bagi saya, iaitu saudari Izilia dan saudari Nuri. Okey, jadilah bolehkah kalian lambai sikit kat channel jadi bagi kalian. Okey, saya rasa kalian sudah bersedia untuk kita bincangkan isu pada kali ini. Baiklah, bagaimana kalian rasa berada di pentas studio podcast kita pada hari ini? Saya rasa sangat sedikit gemurun, tapi juga saya bersemangat juga untuk membincangkan isu ini. Sebab isu pencemaran sampah ni dia semakin membimbangkan dan telah menjadi satu topik hangat yang diperbincangkan dalam media sosial kita. Dan macam tu juga dengan saya rasa bersemangat sebab saya dah lama tak ulas isu ini. Dan anak-anak kita dapat beri kesedaran kepada para pendengar yang akan mendengar podcast ini lah. Betul, tepat sekali. Okey, baiklah. Sebelum itu, saya ingin perjelaskan kepada kalian, kita terbahagi kepada 4 segmen. Segmen yang pertama iaitu segmen pendahuluan. Kita akan bincangkan secara umum berkenaan dengan tajuk podcast kita pada hari ini, iaitu sampah sarap, tanggungjawab siapa. Jadi segmen kita yang kedua, kita bakal membincangkan berkenaan dengan punca masalah sampah sarap ini. Bagaimana ia boleh terjadi dan apa asalnya sebenarnya, macam mana ia boleh penyebabnya sebenarnya masalah ini. Jadi segmen kita yang ketiga iaitu berkenaan dengan segmen penyelesaian, iaitu bagaimana langkah yang kita boleh atasi untuk sampah ini boleh boleh dilupuskan dengan sebetulnya. Okey, segmen yang terakhir iaitu segmen penutup, di mana kita akan memberi harapan dan cadangan masing-masing terhadap masa depan di negara kita. Jadi saya rasa eloklah kiranya kita teruskan segmen kita yang pertama, iaitu di mana kita akan membincangkan berkenaan dengan sampah sarap di negara bagaimana membincangkan tentang isu sampah di negara kita. Jadi jika kita lihat statistik terkini, di mana Malaysia menghasilkan lebih kurang 34,000 tan sehari sampah setiap hari. Jadi saya kira itu banyak sebenarnya, betul kan? Banyak. Jadi dan sebahagian daripada 34,000 tan itu sebenarnya tak diuruskan dengan baik. Maksudnya itu sikap masyarakat di negara kita. Jadi daripada jumlah itu sebenarnya hanya 24% sampah yang kita semula. Maksudnya banyak yang tidak kita semula, betul. Saya yakin sebab hanya 24% tu sikit bagi saya. Sebab sehari boleh kira 34,000 tan. Kalau kira 24% tu hanyalah boleh dikatakan tak sampai satu negeri pun banyaknya sebenarnya. Jadi saya rasa itu satu perkara yang membimbangkan bagi saya lah. Sebab selebihnya sampah-sampah itu hanyalah dibuang di tapak persekitaran kita, contohnya di sungai maupun di laut, ataupun hanya di persekitaran yang tidak mempunyai apa orang kata, hanya tempat-tempat biasa lah kan, macam tak. Jadi kalian rasa macam mana? Fakta itu menunjukkan bagi saya pula lebih membimbangkan adalah separuh daripada jumlah sampah tersebut sebenarnya boleh dikitar semula, tapi disebabkan sikap sambil masyarakat kita, kebanyakannya sampah-sampah tersebut dia akan berakhir di tempat pengurusan sampah tanpa sebarang usaha untuk dikitar semula. Perkara ini dia akan menunjukkan bahawa sistem pengurusan sampah negara kita ni dan kesedaran masyarakat kita masih berada pada tahap yang rendah dan membimbangkan. Saya juga pernah terbaca satu laporan daripada Jabatan Alam Sekitar
menyatakan bahawa 15% daripada sampah yang dibuang ke dalam longkang dan sungai telah menyebabkan sistem perpalitan kita tersumbat. Jadi apabila sistem perpalitan kita tersumbat, saliran dia tersumbat, jadi perkara ini dapat menyebabkan akibat yang lebih besar, iaitu banjir kilat. Lebih-lebih lagi pada musim hujan, apabila hujan lebat yang turun, air daripada hujan itu tidak dapat mengalir dengan lancar. Jadi ada beberapa kawasan yang akan dimasuki air ataupun bertakung, air bertakung. Dan begitu juga di jalan raya. Jalan raya sepatutnya kering, tetapi apabila hujan lebat, pada masa yang sama sistem perpalitan kita tersumbat. Di jalan raya itu boleh bertakung dan menyebabkan banjir yang mana dapat sesak mengganggu kesesakan mengganggu kesesakan lalu lintas. Jadi saya rasa perkara ini sebenarnya satu perkara yang bukan boleh dipandang enteng bagi saya, sebab isu apa orang kata, isu sampah ni satu perkara yang perlu diterapkan langkah untuk menjaganya, langkah untuk mengawalnya dalam kalangan masyarakat dan juga kita itu sendiri. Jadi saya rasa cukup itu sahaja untuk pengenalan kita. Ya, betul. Kita akan teruskan kepada segmen kita yang kedua, di mana kita akan telusuri cara punca sebenarnya permasalahan ini dan bagaimana kita nak memahami kenapa masalah ini masih lagi berlanjutan dalam kalangan masyarakat dunia. Jadi kita akan teruskan kepada segmen kita yang kedua. Baiklah, kembali lagi dalam segmen kita yang kedua, di mana kita akan membincangkan dengan lebih lanjut punca masalah sampah ini masih lagi berlanjutan di negara kita. Jadi sebelum kita lebih lanjut, bolehkah kalian terangkan kepada warga pendengar podcast kita pada hari ini, apakah faktor utama yang menyebabkan isu sampah masih jadi masalah besar dalam kalangan masyarakat di negara kita? Terima kasih saudara bersedia. Saya percaya bahawa faktor utama yang menyebabkan isu sampah yang berlaku di negara kita ini adalah disebabkan oleh sikap masyarakat itu sendiri. Seperti kita tahu, ramai dalam masyarakat kita masih kurang kesedaran terhadap kepentingan menjaga kebersihan, terutamanya di tempat awam seperti kawasan perumahan, di tempat kerja dan di tempat awam. Sikap sambil lewa dan kurang bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat kita ni akan menyebabkan masalah pembuangan sampah secara tidak terkawal terus meluas. Contohnya, kita sering kali lihat ramai individu yang membuang sampah merata-rata tanpa memikirkan kesan jangka panjangnya. Contohlah sampah yang dibuang sembarangan di tepi jalan, dibuang ke dalam sungai atau ditinggalkan di tempat rekreasi selepas melakukan aktiviti. Mereka sering membuang di situ. Lebih menyedihkan,
data yang telah saya kaji pada setakat 2024, rakyat di Malaysia sahaja terdapat lebih 74 juta. Jadi kalau sebahagian sahaja atau separuh atau 50% daripada masyarakat di Malaysia ada mentaliti yang sebegitu, walaupun sampah sekecil ini, tapi jika belasan juta yang membuang sampah itu, jadi ia akan menjadi masalah yang besar, akan menyebabkan banyak isu lagi yang bertimbul, isu kesihatan, isu kestabilan sistem, maupun yang lebih besar lagi melibatkan kestabilan ekonomi kita. Saya yakin macam yang boleh cakap tadi, saya rasa kalau katakanlah sehari tu kan, dia seorang tu buang sampah, katalah sehari tu dia buang sampah, belum lagi kira bila masa dia buang, pagi ke petang ke, saya rasa seorang tu boleh buang dalam kira anggaran dalam banyak jugalah saya rasa sampah sebenarnya. Dia 3 kali juga sampah dia buang. Jadi kalau katakanlah seorang banyak juga barang sampah yang dibuang, apa kata kalau ramai orang, katakanlah dalam satu institusi tu ramai pelajar, dan kalau pelajar tu ramai, tak kebanyak sampah sebenarnya. Jadi kiranya kalau sampah yang tak dibungkuskan dengan baik, jadi kira bahan sampah tu akan menjadi bahan sisi yang menyebabkan yang macam mana cakap tadi lah, ketidakstabilan ekosistem, bau-bauan semua tu. Jadi dia memberi kesan yang jangka panjang kepada sekeliling itu alam sekitar kita sebenarnya. Sebenarnya dia lebih membimbangkan kerana ada juga beberapa ataupun segelintir pihak yang bersikap lepas tangan, iaitu mereka rasa mereka tidak bertanggungjawab untuk membersihkan persekitaran ataupun menjaga kebersihan, kerana mereka fikir ada pekerja pembersihan ataupun pihak yang berkuasa untuk membersihkan. Ya, memang betul, itu adalah tugas mereka dan itulah kerja mereka, tetapi sebenarnya isu ataupun menjaga kebersihan ini adalah tanggungjawab semua orang. Jadi perkara ini telah menjawab tema kita pada hari ini, iaitu tema kita apa? Sampah siapa? Sampah kita, tanggungjawab siapa? Jadi sampah kita, tanggungjawab tanggungjawab kita, sampah kita, tanggungjawab kita semua. Jadi saya yakin sebenarnya ada faktor lain, ada punca lain sebenarnya, di mana antara punca lain sebenarnya ialah kelemahan dalam sistem pengurusan sampah di negara kita sendiri. Jadi contohnya di beberapa kawasan, saya yakin contohnya macam rumah-rumah kampung maupun rumah-rumah flat di bandar-bandar, contohnya di Kuala Lumpur itu sendiri, saya yakin bahawa sistem pengurusan sampah itu sangatlah tidak sistematik. Contohnya macam rumah-rumah flat, mereka duduk di bahagian yang tinggi, betul tak? Jadi cara untuk mereka buang sampah itu sebenarnya sangatlah susah. Sebab bagi saya agak rumit lah sebenarnya, sebab mereka ingin turun untuk membuang sampah dan mereka kena naik balik untuk balik ke rumah. Sebab mereka hanya pegang barang beg sampah dengan apa, tong sampah mereka yang mereka letak di dapur rumah tu lah. Jadi saya rasa isu kemudahan tong sampah yang tak mencukupi itu sebenarnya juga menjadi isu kepada masalah mereka membuang sampah merata-rata itu sebenarnya. Jadi dalam setengah kes saya rasa penduduk ni terpaksa berjalan jauh untuk membuang sampah. Contohnya macam penduduk yang duduk di kawasan kampung ke semua, jadi mereka hanya perlu membuang sampah di beberapa tempat sahaja. Jadi mereka tak perlu jalan jauh lah macam tu. Macam mana kalau kalian buang sampah di rumah? Untuk saya disebabkan saya duduk rumah teras, jadi setiap rumah akan disediakan kemudahan tu lah, kemudahan tong sampah untuk setiap rumah. Tapi bagi saya duduk di kampung, kemudahan itu tidak disediakan. Jadi apa yang kami buat, kami akan kumpul sampah sampai mencapai tahap yang kami nak lah. Kalau macam sampah tidak banyak, baru kami akan buang di kawasan yang ada di situ. Contohnya kalau tempat saya, dia boleh katakan pekan lah, dia pekan akan disediakan tong sampah yang besar. Jadi kami akan simpan dulu sampah kami
Dan pada hujung minggu kami akan buang di situ. Betul, sebenarnya saya yakin pembuangan sampah ni bukan satu isu lagi sebenarnya, sebab itu sebenarnya inisiatif sendiri. Nampak macam ni, bila kita tengok balik saudara Nurin kata tadi, dia duduk di kawasan yang kampung dan berjauh daripada kawasan pembuangan sampah untuk kawasan, orang kata kawasan pengelombokan sampah tu sendiri. Jadi itu bukan satu isu. Nurin boleh katakan saudari Nurin ni boleh pergi membuang sampah di kawasan yang jauh itu sendiri, tapi mereka mengumpul sampah itu, dan apabila sampah itu mencapai tahap yang maksimal, dan mereka hanya perlu buang di tempat yang sepatutnya. Jadi saya rasa itu satu isu lah. Jadi sistem pengurusan sampah ni, jadi saya yakin lah itu sebenarnya menjadi satu isu. Sebab data masyarakat kita ni agak malas semata-mata untuk buang sampah. Jadi itu bukan, itu menjadi satu isu sebenarnya dalam negara kita. Jadi ada idea lain sebenarnya. Saya rasa faktor lain yang turut menyebabkan kepada isu ini adalah disebabkan oleh penggunaan plastik yang berlebihan. Seperti yang kita tahu lah, plastik zaman sekarang ni kita banyak gunakan untuk kehidupan sehari kita. Contoh, kita beli barang di pasar raya ke, kita akan menggunakan plastik, atau kedai-kedai runcit ke, kita akan menggunakan plastik. Jadi disebabkan itu kebanyakan bahan plastik dia akan mengambil masa yang lama untuk terurai secara semula jadi, dan mengambil masa yang lama lah, sehingga ratusan tahun, dan disebabkan sikap masyarakat kita ni yang buang sampah teratas, contohnya buang plastik ke, kan, dia akan menyebabkan pencemaran kita, alam sekitar kita akan tercemar jika tidak dikendalikan dengan betul. Jadi kan, macam yang kita tahu, plastik tu kan memang dibuat daripada bahan kimia yang orang kata memang susah nak diurai yang dia tak. Jadi memanglah dia memberi kebaikan kepada kita untuk pakai untuk kegunaan harian, bawa barang, dan dia tahan lama semua. Tapi sebenarnya dia juga memberi kesan dan betul. Sebenarnya kesan buruk tu lebih banyak kesan baik dia sebenarnya. Jadi saya yakin benda tu sebenarnya kita boleh kurangkan penggunaan plastik yang sebenarnya. Jadi masalahnya, saya rasa masalahnya bukan sahaja beri kesan dekat alam sekitar, tapi juga mencerminkan sikap masyarakat itu sendiri dan juga mentaliti mereka, di mana cara mereka menguruskan sampah, cara mereka mengendalikan sampah tu, di mana mereka buang, macam mana mereka asingkan sampah itu sendiri. Itu sebenarnya menjadi cerminan kepada masyarakat di luar sana terhadap masyarakat kita. Oleh itu, saya rasa itu sahaja untuk segmen kita yang kedua. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan langkah-langkah untuk kita mengatasi masalah ini pada segmen kita yang ketiga, iaitu segmen penyelesaian masalah. Jadi kita akan bertemu lagi dalam segmen kita yang ketiga. Bye-bye. Baiklah, kembali lagi kita dalam segmen kita seterusnya, iaitu segmen ketiga, di mana kita akan membincangkan langkah-langkah untuk kita atasi ataupun langkah-langkah untuk kita laksanakan bersama dalam mengatasi masalah pencemaran, masalah isu sampah sangat-sangat kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengetengahkan langkah-langkah, saya rasa saudari Nurin telah bersedia. Saudari Nurin pula, minta maafkan saya, saudari Zilia nampaknya sudah bersedia untuk mengetengahkan langkah beliau. Saya rasa nampaknya beliau. Okey, baiklah saudari Izzy, boleh teruskan langkah penyelesaian anda kepada warga pendengar podcast kita pada hari ini. Baiklah, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah mendidik masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan. Pendidikan awal ini, generasi muda zaman kini perlu diterapkan pendidikan awal sejak kecil agar mereka dapat memahami tanggungjawab mereka terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, di peringkat sekolah, kempen kesedaran boleh
dijalankan dengan lebih aktif melalui pelbagai program yang menarik. Contohnya, sekolah boleh mengadakan pertandingan kita semula bagi menggalakkan pelajar untuk mengasingkan sisa buangan dan menggunakan semula bahan yang tidak diperlukan dan boleh dikitas semula. Selain itu, program seperti sifar sampah boleh diperkenalkan untuk mendidik pelajar agar lebih bertanggungjawab dalam menguruskan sisa-sisa pembuangan mereka sendiri. Bagi saya, melalui program-program seperti ini, ia secara tidak langsung dapat belajar bukan sahaja dapat memahami kesan pencemaran alam sekitar kita, tetapi juga ia dapat menerapkan ilmu kepada pelajar untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih mesra alam dan lebih ekosistem. Saya setuju. Sebab kesedaran ini dapat perkara ini dapat beri kesedaran kepada anak muda kita atau kepada generasi muda. Generasi muda ni sangatlah penting untuk mereka sedar bahawa tanggungjawab untuk menjaga kebersihan ini adalah penting, kerana apabila mereka sedar sekarang, mereka dapat menerapkannya pada masa yang akan datang. Tapi bukan generasi muda sahaja yang kita perlu fokuskan. Kita juga perlu fokuskan kepada orang dewasa. Kita perlu juga memberi kesedaran kepada orang dewasa, cara utamanya kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak. Kerana apa? Jika ibu bapa sendiri tidak mengamalkan tingkah laku yang baik, contohnya apabila mereka keluar untuk bercuti, ibu bapa ni senang-senang sahaja untuk membuang sampah di luar kereta begitu saja, hanya membuka tingkap dan buang begitu, walaupun sampah itu hanya sampah gula-gula. Jadi apabila mereka melakukan perkara tersebut, anak-anak ini akan terbiasa melihat benda itu dan lambat laun akan mengikut tingkah laku yang buruk itu. Jadi apabila kita memberi kesedaran kepada ibu bapa pula akan mengubah sikap mereka dan menjadi lebih baik. Dan apabila ibu bapa telah menunjukkan contoh yang baik, anak-anak juga akan mengikut. Sebab kata pepatah, anak-anak ini seperti kain putih, ibu bapa yang mencorakkannya. Jadi ibu bapa sangatlah memainkan peranan yang penting untuk menerapkan, untuk menjadi contoh ataupun role model. Jadi saya setuju sangat dengan kalian berdua tentang apa yang kalian bentangkan kepada warga pendengar podcast kita pada hari ini. Saya yakin bahawa apa yang kalian bentangkan sebentar tadi mahu kita amalkan bersama. Dan saya yakin ada langkah lain yang boleh kita bincangkan. Contohnya saya bagi satu langkah lain, iaitu mengamalkan konsep 3R yang saya rasa semua orang tahu konsep 3R itu sebenarnya, iaitu reuse, reduce, recycle. Di mana reuse itu ialah mengurangkan penggunaan bahan yang tidak perlu, kemudian reuse menggunakan semula barangan yang masih boleh dipakai, dan recycle itu mengitas semula bahan yang sisa yang boleh diproses. Dan saya yakin pada zaman dulu, waktu saya kecil-kecil dulu, pihak sekolah sangatlah menerapkan konsep 3R ini, kerana setiap kali subjek bahasa Melayu mesti cikgu-cikgu akan berkata pada saya macam hari ni dah recycle barang ke, cikgu tanya macam tu lah. Jadi macam saya pun macam saya cakap lah, dah hari ni cikgu tanya hari ni buat recycle apa, cikgu budak lah yang buat bekas dan macam dia tahu. Contohnya macam bekas yang botol plastik yang kita boleh buat bekas tak barang itu sebenarnya satu contoh alatan daripada recycle. Saya buat dulu sebenarnya benda tu, sebab benda tu bagi kesan yang baik. Dulu saya kalau nak katakan beli bekas tak ada di sini daripada kedai, memang mahal lah. Dulu satu kalau bela-bela beli kan betul tak. Tapi apabila kita buat sendiri, kita recycle barang, harga tu tak adalah mahal mana, hanya perlu botol besar, mungkin kita potong botol tu dan lagi untuk barang recycle yang kita boleh makan balik. Dan tepi-tepi kita boleh corakkan dengan corak yang mahu kita nak sendiri kan, betul tak? Jadi benda tu tak sebenarnya tak pakai modal yang banyak sebenarnya. Jadi tambahkan kreativiti kreativiti. Dulu saya dulu
kawan ada seorang yang jenis yang buat insurans ni dia jual. Jadi dari situ dia orang boleh tambahkan pendapatan sebenarnya. Jadi bukan sahaja benda tu orang kata menjaga alam sekitar, tapi boleh juga menambah pendapatan kita sendiri. Banyak kebaikan sebenarnya. Jadi saya rasa benda tu bukanlah satu perkara yang perlu dipandang remeh, sebab ibu bapa juga sebenarnya patutnya memberi galakan dan sokongan kepada anak-anak patutnya. Sebab dengan ibu bapa berfikiran di mana benda ni tak payahlah, benda ni leceh, dia kata boleh berkata begitu. Sebab saya rasa bagi saya membuat perkara itu bukan saja menambahkan kreativiti, tapi juga boleh ibu bapa juga boleh meluangkan masa bersama-sama untuk buat benda tu bersama-sama anak-anak. Dan saya rasa bukan saja menyeratkan silaturahim, tapi mampu menceriakan anak-anak di hari-hari lain. Selain itu, bagi saya tambahan, selain itu contoh lainnya yang kita boleh, langkah penyelesaian yang kita boleh buat adalah dengan apabila kita membeli belah di pasaraya atau mana-mana saja kan, kita boleh menggunakan beg sendiri, atau kita boleh membawa beg semula dari rumah untuk mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Langkah kecil macam ni dia sedikit sebanyak dapat memberi impak yang besar jika diamalkan secara luas dan diamalkan oleh semua orang. Dan kerana dia dapat mengurangkan jumlah sisa sampah plastik yang berakhir di 80% atau yang dapat mencemarkan alam sekitar kita. Betul. Walaupun langkah yang Izilya katakan tadi kecil sahaja, tapi itu sangatlah memberi kesan yang besar, memberi kesan yang baik kepada setiap pelosok di negara kita. Jika kita lakukannya secara konsisten dan menyeluruh. Saya perlu nak tambah, penguatkuasaan undang-undang juga kita perlu lebih tegas ataupun lebih ketatkan lagi. Contohnya kita dapat lihat negara Singapura. Singapura telah melakukan mengetatkan undang-undang ataupun penguatkuasaan undang-undang ini lebih tegas. Jadi di sana, di Singapura telah membuktikan bahawa masyarakat di Singapura dapat kesedaran yang besar apabila undang-undang ini dilaksanakan. Jadi bolehlah kalau pihak berkuasa di negara kita mengubah undang-undang ini menjadi lebih ketat dan lebih tegas. Betul, jadi kita tak melakukan sekarang, bila lagi waktu untuk kita laksanakan undang-undang itu sebenarnya. Sebab bagi saya pihak kerajaan itu memainkan peran yang paling besar dalam negara kita. Sebab bila mereka laksanakan itu, ia akan turun kepada pihak sekolah, pihak masyarakat dan juga seterusnya kepada keluarga itu sendiri. Jadi saya rasa itu sahaja segmen kita yang ketiga, di mana kita telah membincangkan langkah-langkah untuk kita atasi masalah isu sampah ini. Jadi kita akan berjumpa lagi pada segmen kita yang terakhir saya rasa, dan yang bakal kita bincangkan berkenaan dengan penutup dan harapan kepada masa depan negara kita. Jadi sekian, itu sahaja. Baiklah, kembali lagi kita dalam segmen kita yang keempat, iaitu segmen terakhir. Saya rasa sedih sangat habis podcast tadi. Saya rasa seronok pula kita bersembang, berbincang pasal isu yang seronok ni. Saya rasa yang rasa dah lama kita tak katakan benda ni dan kita bincangkan benda ni. Sebab saya rasa satu isu yang patut dan harus untuk kita bincangkan bersama, kita tak, supaya memberi kesedaran kepada pihak warga masyarakat di luar sana untuk lebih cakna tentang pengurusan sampah tersebut. Okay, baiklah, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, saya yakin kalian berdua terutamanya dan saya ingin memberikan sedikit rumusan berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Jadi saya rasa satu perkara yang paling penting untuk kita faham adalah bahawa kita perlu memahami bahawa sampah itu adalah satu benda yang tidak boleh kita biarkan. Sampah itu adalah satu benda yang kita perlu
bolehkah saudara Insidia mulakan dahulu sedikit rumusan boleh berikan kepada warga pendengar terhadap apa yang telah kita bincangkan? Bagi saya secara keseluruhannya, isu sampah ni adalah berpunca daripada sikap masyarakat yang kurang kesedaran, kelemahan daripada sistem pengurusan sampah dan penggunaan plastik yang berlebihan. Apabila sikap yang tidak bertanggungjawab ini serta kurangnya kemudahan yang tidak mencukupi dapat memburukkan lagi keadaan negara kita dan menyebabkan pencemaran alam sekitar di negara kita ini semakin kritikal. Jika perkara ini tidak ditangani dengan segera, masalah ini boleh membawa kepada atau memberi kesan buruk kepada masyarakat kita sekaligus kepada ekosistem negara kita dan memberi kesan buruk kepada kesihatan masyarakat kita. Oleh itu, usaha yang sewajarnya perlu kita laksanakan untuk memastikan persekitaran kita ni kekal bersih dan lestari. Jadi antara langkah ataupun cara untuk kita selesaikan masalah ini, apa yang kita telah bahas tadi, ada langkah mendidik masyarakat yang Insidia telah jelaskan, ada mengamalkan konsep 3R yang Firdaus telah bincangkan, dan ada langkah untuk mengetatkan undang-undang yang saya telah bahaskan, dan juga mendukung inisiatif hijau untuk mengurangkan pencemaran yang sama-sama kita telah bincangkan tadi. Jadi dengan cara ini, insya-Allah lambat laun kita dapat selesaikan isu ini walaupun mengambil masa yang agak lama, tapi jika kita sama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini, insya-Allah tidak mustahil untuk kita selesaikan masalah ini. Betul, saya yakin sebab benda ni bukan boleh lakukan dalam masa yang sederhana tidak, sebab kita perlu memakan tahun untuk melaksanakan perkara ini, sebab bahasa Melayu mengatakan apa, sedikit lama-lama jadi bukit. Maksudnya buat sikit, usaha kita sikit tu lama-lama orang akan ikut, betul tak? Orang akan ikut, orang akan cuba untuk laksanakan benda baik, sebab benda baik siapa dia nak ikut yang benda. Jadi saya rasa semua orang memainkan peranan yang penting dan mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ataupun isu sampah ini supaya menjadikan persekitaran ataupun ekosistem di negara kita ini bersih seperti sedia kala. Jadi janganlah kita menunggu untuk janganlah kita menunggu sehingga bencana alam berlaku, sebab saya yakin segelintir daripada masalah, segelintir kebanyakan masalah bencana alam di negara kita ini berpunca daripada isu sampah sendiri. Jadi janganlah kita tunggu bencana berlaku baru kita nak gelabah, nak ambil tindakan, nak buat undang-undang baru. Jangan, itu sebenarnya dah lambat waktu itu, sebab kita perlu ambil tindakan yang daripada awal sebenarnya. Macam yang saudari bentangkan tadi, memberi pendidikan kepada kanak-kanak tu sebenarnya memainkan peranan yang penting, sebab mereka masih lagi dididik daripada usia muda, sebab mereka masih lagi senang untuk macam diberi pendedahan awal. Macam yang saudara Nuri kata tadi, peribahasa melentur bulu melentur bulu biar ibu bapa yang kain putih tu ibarat ibu bapa. Anak itu ibarat anak itu ibarat kain putih, tapi ibu bapa mencerahkan. Jadi sebenarnya benda tu bagi saya tak adalah remeh, hanyalah mendidik anak-anak untuk membuang sampah di tempat yang betul. Dan guru-guru pun boleh, saya rasa dalam silibus di sekolah pun ada berkenaan dengan kelestarian alam sekitar tu sebenarnya. Jadi saya rasa banyak dah usaha, langkah, cara yang telah kita bincangkan untuk berkenaan dengan isu sampah ni sebenarnya. Jadi saya rasa itu bukan jadi satu hal ataupun masalah yang kita tidak menjaga alam sekitar dengan bersih. Jadi saya rasa setakat itu saja podcast kita pada kali ini, dan semoga
saya mengharapkan bahawa podcast kita pada kali ini memberikan impak yang besar kepada warga pendengar untuk terus dan tetap menjaga kelestarian alam sekitar di negara kita. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari-saudari panelis kita, saudari Zilia dan saudari Nuri atas perkongsian kalian pada podcast kita pada kali ini. Dan semoga juga kita dapat berjumpa bersama-sama pada podcast yang akan datang. Dan juga saya mengharapkan bukan saja kita yang menyampaikan podcast ini untuk menjaga kelestarian alam sekitar, tetapi podcast ini memberi impak kepada warga pendengar di luar sana untuk terus juga menjaga alam sekitar. Jadi saya rasa itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye.